Rupanya dekat Seri Kembangan ada gulai daging batang pisang yang sedap gila. Siap set ramah dia RM5 je. Hari tu aku nampak banner ni besar gila. And macam biasa aku order sikit je, tak banyak pun. Kedai ni specialize dengan masakan-masakan utara dia. Gulai daging batang pisang dia ni buat aku rindu dengan kenduri-kenduri dulu kat kampung. Dah lah lembut, pekat, elok pula tu. Yang paling best kat sini set rahmah RM5 ni. Korang akan dapat set nasi, ayam goreng siap dengan sambal lagi. Mana yang tengah on budget tu boleh lah makan yang ni, sedap je. Set bawai goreng dia pun boleh tahan besar kat weh. Ikan bawai tu dia goreng rangup cicah pula dengan sambal kicap macam ni. Hampa takkan tengok makanan-makanan lain dah. Dia siap bagi sekali dengan gulai pekat dia ni. Selalu yang makan nasi goreng mak-mak tu, korang wajib ambil dia punya ni set nasi goreng rindu utara dia. Kat sini pun ada laksa ikan lengat weh. Payah gila nak jumpa kat KL dah sekarang ni. Kuah dia bukan main elok, pekat lagi makan dengan ikan tu. Set nasi ayam kampung goreng ni pun boleh tahan juga. Hampa dapat makan ayam goreng dengan kari macam ni pun dah selesa dah. So hampa tunggu apa lagi? Apa pun kita santai-santai je.